Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Okey, aku tengah gosok cover set motor Honda Hurricane. Motor ni ada orang hantar suruh aku repaint. So kita buat dia punya job. Macam ni mak agak dia dah kena gesir dengan tayar. So nanti aku buat balik. Cat pun banyak lapis benda ni. Alright, yang ni fiber dia bagi sekali, suruh cut. Nanti kita buat macam mana nak simen semua. Alright, ni dia punya stiker Hurricane. Stiker ni pun dah lama dia ada. Gram pun tak pasti dia punya lekat tu macam mana. So nanti kita try buat semua. Right, ni dia punya barang-barang semua lah. Dia punya part. Boleh tengok ni kepala tu tebal, cat dia tebal lah yang ni. Dia dah cat banyak kali. So yang ni fiber. Right. Apa lagi? Okay, ni bahagian bajak untuk Honda Hurricane. So jom lah layan macam mana aku buat. Aku gosok. Banyak yang aku cut lah video ni. Kita buat yang mudah lah. Okay, settle part gosok. Kita masuk primer dulu. Sebab cover set ni dia banyak kesan-kesan sumpit dan macam berlubang lah. So kita masuk primer baru kita boleh nampak mana part yang patut kita nak simen je lagi. Kalau tak masuk primer kita tak apa nak nampak. Okay, so aku masuk primer dulu semua part motor-motor ni yang ada ni. Okay. Okay guys, macam biasa primer first layer kalau boleh jangan tebal sangat. Kita takut dia punya cat tu tarik. Aku tak pasti cat lama dia ni cat tin ke atau cat gun, tapi step dia macam tu lah. Jangan first layer tu terus tebal. So kita layan dulu primer dia supaya kesan cat lapisan yang lama tu dia tak tarik dekat primer yang baru ni. Okay. Right, siapa yang tanya untuk pressure angin primer, aku guna tekanan angin 27 PSI untuk primer. So gun ni aku pakai gun aku beli kat Shopee RM27 rasanya kot. Tapi dia berfungsi baik Alright, gun ni memang aku khas untuk guna buat primer saja. Okay, mudah tu ya. Okay guys, untuk part fiber ni aku tak guna plastik primer sebab ada member aku kata kalau fiber dia boleh direct terus masuk primer sebab dia bukan material, bukan PU lah. Kalau PU tu yang macam bumper kereta tu kena masuk plastik primer dulu. Okay, fiber ni tak payah kita tembak terus primer. So ni yang magat motor tu yang dia dah makan tayar dia tergesil. Right, aku bubur jaring macam tu, aku tanam dekat magat ni. So bila kita masuk primer dulu, nanti baru aku masuk cement fiber. Okay, kita buat balik dia punya bentuk magat tu. So yang ni ada jaring, kalau kau perhati betul-betul ada jaring halus. Okay, so macam biasa lah, layer first ni bagi nipis dia dulu. Lepas tu baru kita masuk tebal sikit. Alright. Okay, untuk part ni aku rasa paling susah nak buat sebab dia punya cat memang tebal gila. So aku gosok bagi kasar dulu sebab bahagian ni pun nanti dia akan jadi warna hitam flat black.
Okay, hitam mati. So kita masuk primer dulu, nanti try touch up bagi dia nampak dia punya shape lekuk-lekuk tu. Okay, tapi harap tak ada masalah benda ni. Part ni pun dia akan jadi warna flat black tu, warna cream tu dia aku nak buang habis memang tak boleh, dia tebal kan. So aku gosok bagi kesat. Kemudian dia ada kesan retak dekat tempat tu, tapi belakang tu aku dah bubur cement fiber bagi dia pegang balik supaya dia punya retak tu elok. So kita masuklah dulu primer, nanti dia akan warna dia akan jadi yang flat black. Okay. Okay, ni macam aku cakap primer tembak nipis dia dulu untuk jaga daripada cat dia tarik. So setakat ni yang aku spray semua, aku buat macam ni, tak ada masalah cat retak ke cat tarik, walaupun kita pakai thinner semua. Okay, sebab ada yang kata thinner tu akan kacau lapisan lama tu. Okay guys, macam aku cakap bila dah primer kita akan nampak mana parut-parut dan kesan-kesan yang kata dekat medium kita nak cat ni. So macam ni aku dah simen, dan ni aku bubur fiber body untuk buat bentuk maggat tu balik. Right, mana yang retak-retak semua kita akan bubur simen ni balik. Kemudian lagi kita gosok, lepas tu terus masuk warna. Okay. Right, masuk part warna. Macam biasa, first layer nipis dulu. Aku pakai PSI 30 untuk warna ni, tekanan angin 30 PSI. So cat control lah. Untuk nipis tu kita bagi cat sikit dulu, kemudian agak dia dah salut dengan lapisan cat tu, baru kita bagi dia tebal sikit cat. Okay, first layer ni sebab tujuan dia memang nak jaga daripada cat tu tarik, sebab kesan daripada thinner yang ada dalam bancuhan cat kita tu. Okay, macam ni. Bila dah okey, kita masuk terus warna dia sampai jadi warna base coat yang kita nak tu lah. Macam ni aku guna warna biru sebab owner dia dah bagi sampel semua, jadi cat tu aku bancur dekat kedai. So ni lah warna dia. Right guys, untuk cover tepi Hurricane ni dia ada dua tone warna, biru dan putih. So cara dia macam tu lah. Tutup dia punya border dia untuk putih dan biru pakai tape, kemudian baru spray. Aku tak spray putih dulu lah, aku spray biru dulu, sekejap lagi baru kita spray putih. Alright, ni part nak warna putih. Aku guna warna solid white. Kemudian yang bahagian biru tadi kita tampal pakai tape cover. Tampal betul-betul, jangan sampai cat dia tembus ke warna biru. Okay,
Yang ni pun aku buat layer ni first, nipis je, kemudian baru masuk tebal. Okay, ni warna solid white. Macam ni ada punya hasil dia bila dah cat putih dan biru. Kita tunggu dia kering, lepas tu boleh masuk stiker lah. Kita tambah stiker, kemudian baru kita clear. Okay, alright. Okay guys, settle lah masuk stiker. Ada stiker dia yang tak berapa nak lekat, so sekejap lagi kita clear, kita try buat sampai dia elok dekat cover set. Okay. Right, masuk part clear coat lah. Clear coat aku guna PSI 33 PSI. Setting ni ikut spray gun masing-masing lah. Aku memang guna 30 ke atas untuk clear coat. Okay, first layer macam biasa nipis, sebab nak jaga dia punya stiker tu. Kalau terlalu tebal nanti stiker tu akan clear tu dia tendang lah. Nanti dia jadi macam mana lah, dia jadi tak cantik lah dekat stiker. Okay, kita buat nipis-nipis dulu untuk bagi clear ni salut dulu dekat stiker dengan base coat warna ni. Sekejap lagi baru kita bagi basah untuk second coat clear. Okay, macam tu lah cara dia. Jangan terus basah, sebab macam mana lah, kesan dia nanti mesti ada benda yang tak cantik jadi. Okay, macam tu lah cara aku. Okay guys, masuk part second layer lah. Kita dah boleh bagi cat clear tu lebih sikit. Kita bagi basah, dia orang panggil istilah dia bagi clear tu basah, tembak tau. Baru dia shining. Alright. Tapi kena agak-agak bancuhan untuk clear ni macam biasa 2:1. Macam aku pakai penimbang, so macam mana ikut gram lah, benda tu ikut gram, tapi dia still ikut nisbah, sebab bancuhan clear pun penting tak untuk hasil yang ngam lah. Okay, macam ni korang boleh tengok, daripada dia tak berapa nak kilat, kemudian dia terus basah dan kilat. Okay, macam tu lah. So masuk part ni untuk kita spray dekat bahagian stiker pun kita tak risau dah, sebab layer pertama tadi yang nipis tu dia dah pegang dekat stiker tu. So second layer ni kita memang boleh tembak basah terus. Sebab tu tujuan layer yang pertama tadi, tujuan dia macam tu lah. Kalau kita terus tembak je basah, potensi cat tu nak melekat dekat stiker tu memang kurang, dia akan tendang. Okay, itulah tujuan dia, kita buat nipis dulu. So macam ni lah cara aku clear cover set. Okay, hati-hati jangan sampai terlanggar. Hasil dia kita sendiri boleh puas hati tengok. Okay, macam tu lah. Okay guys, siapa yang nak tahu apa gun yang aku guna ni, jenis dia model Awarita K350. Memang cun lah untuk buat clear part-part motor. Okay, sebab dia 1.0 tapi dia punya buka angin dia tu dia jadi lebar, lepas tu dia halus. Setakat ni aku rasa memang cun lah pakai gun ni. Okay, boleh lah try korang dapat kan, lepas tu guna. Untuk warna pun cun, untuk clear coat pun memang cun. Awarita K350.
Aku beli kat Shopee pastikan semua part kena clear ni, lepas tu basah. Kalau tak rata nanti kau orang akan perasan ada part yang dia jadi kasar sebab tak licin, sebab kau orang tak berhati betul-betul untuk clear tu kena dekat part. Macam tu nanti dia jadi dua kali kerja lah. Kalau nak polish memang tak polish lah part-part kecil macam ni. Okay, pastikan dia punya clear tu merata, macam tu lah, baru dia akan licin semua. Okay guys, part ni paling penting untuk cover set motor Hurricane. Sebab kat sini kalau cantik kat sini mesti cantik semua part. Sebab ni pada aku ni bahagian utama dia. So kalau boleh buat cantik-cantik dekat bahagian ni, tanam stiker dia tu elok-elok, bawa clear. So benda ni yang akan kita nampak dulu dekat motor. Okay, aku agak owner dia puas hati dengan hasil kerja ni. Kita try buat yang terbaik, biar owner dia puas hati. Okay, sebelum tu aku lupa nak beritahu border antara biru dengan putih. Aku ada gosok sikit pakai kertas pasir grade 2000 sebab tak nak ada rasa kesan bila kita pegang dia berlekuk, ada border biru dan putih. So bila kita gosok dia sekarang ni, dia bila kita pegang dia rata, ada licin Okay, macam tu lah. Aku tak tunjuk dalam video sebab aku gosok dekat sinki masa tu. Okay. Alright guys, Alhamdulillah siap kerja aku repaint balik cover set Honda Hurricane ni. So macam ni dia punya finishing, kilat lah. Aku guna clear ni, clear high solid Nippon. Okay, okay lah, macam tu lah. Aku harap owner barang ni dia puas hati tengok hasil kerja aku. So apa-apa hal boleh contact aku dekat WhatsApp, nanti aku bubur dekat description. Okay, thanks kepada korang yang setia menonton. Dan ni yang aku boleh persembahkan hasil kerja aku. Okay, jangan lupa subscribe, like dan share. Thanks for watching guys. Assalamualaikum.